pengalaman dia, Nuha ni berkursus di pusat latihan. Tinggal dekat dom, kawan-kawan dia cakap lah yang Nuha ni terlebih berani. Sebab apa? Sebab selama je daripada zaman sekolah pergi bilik air dekat luar tu seorang-seorang lepas pukul 12.30 malam tanpa berteman. Ramai jugalah member dia duduk bercerita pasal kena usik malam-malam kat dom yang diorang tinggal tu. Nampak orang tua macam nenek duduk lalu lalang. Sebenarnya Nuha kata dia cuak juga. Tapi dia malas nak fikir. Dia kata kalau fikir nanti dia takut. Ada seorang ni, dia dikatakan mulut dia ni agak celupa jugalah. Dia siap mencabar-cabar ni. Malam tu ternampaklah kelibat nenek tua. Adalah yang ternampak budak kecil. Jadi Nuha ni pun tanyalah kan orang dekat situ kan. Katanya dom 3 tu ada 3 beranak. Nenek, anak dan cucu. Memang selalulah orang nampak. Seorang member Nuha ni macam terlepas cakap besar lah. Malam tu dia tak boleh tidur. Suasana tu memang sunyi dah. Dalam keadaan sunyi tu, tiba-tiba kawan dia yang tak boleh tidur ni dengar bunyi tongkat. Cari-cari nampaklah nenek bongkok tengah pegang tongkat dan tongkat dia tu diketuk dekat katil besi bermula daripada katil Nuha sampai hujung. Dia takut, dia pejam mata, tutup telinga dan juga baca ayat suci Al-Quran. Esok tu dia cerita, Nuha kata dia pula seram dengar. Sebab nenek tu start dekat katil dia sebab katil Nuha ni tepi pintu. Sebelum ni, dia dah berani keluar pukul 2-3 pagi nak pergi toilet tu seorang-seorang. Lepas dengar cerita tu, dia kata tobatlah, dia kata tak keluar dah pergi toilet malam-malam. Ada satu malam tu, dia tengah baca buku. Kawan dia tengah baca novel. Sama-sama tak boleh tidur malam tu. Dalam pukul 1 pagi tu, apa yang Nuha perasan, member dia ni asyik duk tengok dia. Tapi Nuha pun tak tahulah. Dah jam pukul 1 dah ni. Risau pula dia kata kan. Terlewat pula nak tidur ni. Esok ada kelas. Dia pun ajaklah member dia ni pergi toilet. Laju je dia ikut. Pagi esok tu, dia tanya kat Nuha. Ajak pergi toilet sebab bunyi ataupun nampak benda ke? Nuha cakap lah, tak, tapi sebab dah pukul 1 kan, dia kata member dia kata dengar bunyi. Itulah pasal dia tengok je dekat Nuha. Tapi banyak kali kan kot-kot lah Nuha ni dengar, dia kata.